Hai, selamat datang. Korang pernah terfikir tak, macam mana Malaysia dengan 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan boleh berfungsi sebagai satu negara yang utuh? Hari ini kita nak bedah siasat struktur unik yang menyatukan kita semua, iaitu sistem persekutuan. Jom kita mula! Okey, ini dia agenda kita. Mula-mula kita fahamkan konsep asas, lepas tu kita jelajah sejarahnya, kemudian kita tengok macam mana kuasa dibahagikan, kita lihat contoh kerjasama yang membuahkan hasil, dan akhir sekali, kita bongkar apa rahsia yang buat sistem ni begitu kuat. Okey, first thing first, jom kita fahamkan dulu idea paling asas macam mana sebuah negara yang terdiri daripada negeri-negeri yang pelbagai boleh bergerak sebagai satu unit yang padu. Ini soalan besarnya kan? Macam mana semua entiti ni dengan sejarah, budaya dan identiti tersendiri boleh duduk di bawah satu bumbung dan berfungsi dengan harmoni sebagai sebuah negara? Apa gam yang lekatkan kita semua? Jawapannya ada pada perkataan persekutuan. Cuba bayangkan ia macam sebuah pasukan bola sepak. Setiap pemain, iaitu negeri, ada peranan masing-masing. Tapi mereka semua main untuk capai satu matlamat yang sama, iaitu untuk negara. Ia satu sistem di mana negeri-negeri bersetuju untuk bersatu, wujudkan satu kerajaan pusat, tapi pada masa yang sama, kekalkan kerajaan negeri masing-masing. Kata kunci paling penting kat sini ialah perkongsian kuasa. Sekarang, jom kita travel ke masa lampau sikit. Sistem yang kita ada hari ini bukan muncul macam tu je tau. Ia adalah hasil satu perjalanan panjang yang dibentuk oleh sejarah negara kita. Garis masa ni tunjukkan evolusi sistem kita dengan jelas. Semuanya bermula pada tahun 1895 dengan Konfederasi Negeri Sembilan yang pada masa tu ikatannya sangat longgar. Lepas tu kita ada Persekutuan 1896 yang membentuk negara-negeri Melayu bersekutu. Kemudian pada 1927 Tadbir Urus diperkemas lagi dan akhir sekali Cubaan Malayan Union pada 1946. Walaupun gagal, ia sebenarnya membuka jalan kepada idea sebuah kerajaan pusat yang kuat yang kita ada hari ini. Okey, sekarang kita masuk bab paling penting. Macam mana sebenarnya kuasa diagihkan? Siapa buat apa? Ini ibarat satu tarian yang dah dirancang dengan teliti antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan-kerajaan negeri. Di Malaysia, kita ada 3 level kerajaan, persekutuan, negeri dan tempatan. Tapi kuasa yang paling besar sengaja diberikan kepada kerajaan persekutuan. Kenapa kan? Tujuannya adalah untuk mewujudkan sebuah kerajaan pusat yang kuat yang boleh jaga kestabilan dan kemajuan seluruh negara, dari ekonomi sampailah ke soal keselamatan. Jadual ni nampak rumit, tapi sebenarnya senang je nak faham. Ada 3 senarai utama. Senarai persekutuan tu untuk isu-isu peringkat nasional macam pertahanan dan keuangan. Senarai negeri pula untuk hal-hal tempatan, contohnya tanah dan undang-undang Islam. Dan yang tengah-tengah tu, senarai bersama, adalah tanggungjawab yang dikongsi macam kebajikan dan perumahan. Kat sinilah kerajaan persekutuan dan negeri kena bekerjasama. Ini bahagian yang menarik. Sistem kita ni fleksibel. Untuk meraihkan kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam Malaysia, mereka diberi kuasa tambahan yang istimewa. Contohnya dalam hal imigrasi dan undang-undang adat anak negeri. Ini menunjukkan yang sistem persekutuan kita bukan satu saiz untuk semua, tapi ia menghormati keunikan setiap negeri. Okey, kuasa dah dibahagi-bahagikan. So macam mana nak laksanakan projek-projek besar? Macam mana nak pastikan negara terus membangun? Jawapannya satu je. Kerjasama. Jom kita tengok macam mana ia berfungsi dalam dunia sebenar. Kita ambil contoh paling mudah, pembangunan sosioekonomi. Kerajaan persekutuan melalui agensi macam Felda datang dengan dana dan kepakaran. Tapi tanah? Itu bawah kuasa negeri. Jadi, kerajaan negeri mainkan peranan penting dengan sediakan tanah. Gabungan inilah yang menjayakan pembangunan wilayah dan koridor ekonomi di seluruh negara, yang akhirnya buka banyak peluang pekerjaan untuk kita semua. Ini satu lagi contoh yang dekat dengan kita semua. Perumahan. Ingat tak tadi kita cakap perumahan ni bawah senarai bersama? Maksudnya, kerajaan persekutuan dan negeri kena bekerjasama. Melalui program macam PPR dan Prima, mereka berganding bahu untuk pastikan rakyat Malaysia dapat beli rumah mampu milik. Ini adalah satu keperluan asas kan? Okey, dari isu pembangunan, kita beralih ke sesuatu yang lebih serius dan kritikal, keselamatan negara. Insiden pencerobohan di Lahad Datu pada tahun 2013 adalah satu ujian yang sangat getir bagi sistem persekutuan kita.
Jadi, apa yang berlaku masa krisis ni? Sebagai tindak balas pantas, ESSCOM ditubuhkan. Dan kalau kita tengok strukturnya, ia dipengerusikan bersama oleh Perdana Menteri dan Ketua Menteri Sabah. Ini tunjukkan kerjasama yang sangat-sangat rapat. Ia bukti nyata macam mana kepimpinan persekutuan dan negeri boleh bersatu padu untuk melindungi kedaulatan negara kita bila berdepan dengan ancaman. Baik, sampai kita ke bahagian akhir. Apa sebenarnya yang mengikat sistem yang nampak kompleks ni? Apa yang buat ia tak berpecah? Jom kita bongkar rahsia kekuatan sistem kita ni. Nah, ini dia rule paling utama. Ia datang terus dari Perlembagaan Persekutuan kita. Perkara 75 ni cakap, senang cerita, kalau ada undang-undang negeri yang bercanggah dengan undang-undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan yang akan diguna pakai. Ini penting untuk elakkan kekeliruan dan pastikan semua orang ikut peraturan yang sama, tak kira negeri mana. Dan ia bukan setakat ada peraturan je, mesti ada komunikasi yang berterusan. Sebab itulah wujudnya semua majlis-majlis ni. Inilah platform rasmi di mana pemimpin-pemimpin persekutuan dan negeri duduk semeja, bincang, selaraskan dasar dan pastikan semua bergerak seiring. Dialog inilah yang jadi minyak pelincir sistem kita. Okey, untuk kita faham semua ni dengan lebih mudah, jom kita guna satu analogi yang simple tapi sangat berkesan. Cuba bayangkan, kerajaan persekutuan tu macam konduktor orkestra. Kerajaan-kerajaan negeri pula ialah pemuzik-pemuziknya, masing-masing dengan kepakaran dan alat muzik tersendiri. Dan apa skor muzik yang mereka semua ikut? Sudah tentulah Perlembagaan Persekutuan. Bila konduktor memimpin dengan baik dan semua pemuzik main ikut skor yang sama, hasilnya sebuah simfoni yang harmoni dan indah untuk kita semua sebagai rakyat Malaysia. Inilah rahsia kekuatan kita, bersatu dalam kepelbagaian untuk mencipta sesuatu yang hebat bersama-sama.